Ulang kaji mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil berlaku apabila huruf mad sama ada huruf alif, waw ataupun huruf ya bertemu dengan huruf hamzah dalam dua kalimah. Cara bacaannya perlu dibaca dengan bacaan panjang dengan kadar 4 ataupun 5 harakat. Jom kita tengok contoh yang pertama. Bima unzila ilaik. Di sini huruf alif bertemu dengan huruf hamzah dalam dua perkataan. Huruf mim yang berbaris atas perlu dibaca dengan bacaan panjang 4 ataupun 5 harakat. Contoh yang kedua. Qalu inna ma'akum. Contoh yang di sini huruf waw bertemu dengan huruf hamzah dalam dua perkataan. Lam baris depan perlu dibaca dengan bacaan panjang dengan kadar 4 ataupun 5 harakat. Contoh yang terakhir, wa fi anfusikum. Di sini huruf ya bertemu dengan huruf hamzah dalam dua perkataan. Fa baris bawah perlu dibaca dengan bacaan panjang dengan kadar 4 ataupun 5 harakat. Dapat sesuatu, komen alhamdulillah dan kongsikan kepada seseorang.